Kalau korang ada beli daging untuk raya haji ni, boleh potong daging tu dalam 150 gram setiap potongan. Yang ni saya guna daging cut tender dan korang goreng sekejap atas kuali panas sampai sedikit garing bahagian luar daging tu. Agak-agak dalam 3 minit. Lepas tu tumis bawang holland, bawang putih dan serai sampai naik berwangi dan lepas tu tumis paste tom yum. Perasakan dengan sos ikan dan kita boleh tambah air. Biar merenih dan koyak masuk daun limau purut. Alihkan kuah dan daging masuk ke dalam periuk yang dalam macam ni dan kita slow cook selama 3 jam. Guna api kecil dan tutup periuk. Setiap setengah jam boleh tambah air untuk elakkan kuah kita kering. Bila daging dah empuk, boleh masukkan sedikit santan dan perasakan dengan gula, garam dan perahan limau nipis. Dah siap. Sekarang bolehlah kita hidang. Inilah slow cook daging masak tom yum. Gabungan rasa daging dengan rasa masam manis tom yum tu memang layan. Last sekali boleh tabur hirisan daun ketumbar. Boleh makan dengan nasi. Dagingnya memang lembut lah dan boleh dicari dengan mudah. Kalau nak lagi cepat, boleh masak guna pressure cooker. Selamat mencuba.